أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik Tuhan, berilah kepada kami rahmat melalui Quran. Waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Jadilah Quran ini menjadi lampu suluh kami, menjadi rahmat bagi kami dan menjadi hidayah bagi kami. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna. Ya Tuhan, ajarlah kepada kami sebanyak mana yang kami jahil dalam Quran. Wa dzakkirna minhu ma nasina. Dan tolonglah beri kepada kami ingat semula perkara telah kami lupa. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina. Hai Tuhan, jadilah kami yang berminat dengan sembahyang dan juga keluarga zuriat kami. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai tolonglah makbul doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Hai Tuhan, berilah kepada kami suami isteri dan juga anak cucu kami sedap mata memandang. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah kami pemimpin bagi golongan muttaqin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. واجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hai Tuhan, kami mengaku satu hari Nabi, satu hari nanti kami akan mati, satu hari nanti juga kami akan hidup balik, akan diletak setempat satu pada mahsyar. Ketika itu kami tak kenal Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad pun tak kenal kami, kerana kami beranut lewat. Boleh tak ada satu kuasa lain yang boleh memperkenal kami Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad kenal kami melalui-Mu ya Allah. Ketika itu harta benda tidak ada pada kami, anak pinak tidak ada kami, kecuali rahmat daripada-Mu dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hai Tuhan, berilah pada kami dunia ini selamat bahagia, di akhirat juga selamat dan bahagia, dan peliharalah kami, bebaslah kami daripada azab neraka. Sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.